Kerja kilang di Kemaman, Terengganu. Urus 7 kereta sewa guna sistem Go Greenmatic. 3 bulan jualan RM26,690. Untung RM11,766. Hai, nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya merupakan pengasas kepada Go Greenmatic. Go Greenmatic ni kita adalah platform tempahan kereta dan motor sewa. Okey, kali ni saya nak kongsi kisah kejayaan tim Go Greenmatic. Macam mana dia ni bekerja kilang sahaja, sambil-sambil dia kerja kilang, sambil-sambil dia uruskan 7 kereta sewa menggunakan sistem Go Greenmatic. Alhamdulillah dalam masa 3 bulan, beliau dapat buat jualan RM26,690 dan dapat untung RM11,766. Okey, ini adalah Facebook tim Go Greenmatic. Okey, Facebook dia kereta sewa Kemaman by Go Greenmatic. Okay, dia ada 7 kereta lah. Okay. Kereta pertama dia ada Beza sendiri. Yang ni dia beli pada September 2023. Kereta kedua Beza sendiri juga dia beli pada September 2023. Yang ketiga Azia sendiri dia beli pada November 2023. Yang keempat Myvi, yang ni pajak. Dia dapat pada Mei 2024. Yang kelima Beza, yang ni pajak. Dia dapat pada Jun 2024. Yang keenam Beza pajak. Dia dapat pada Julai 2024. Dan yang ketujuh, Beza. Ni sendirilah dia beli pada Mac 2025. Okey, macam tim Go Greenmatic ni, dia join Go Greenmatic pada 31 Julai 2023. So, masa dia join tu, dia mula dengan satu Beza 1.0 lah. Okey, dia kerja kilang sambil buat bisnes kereta sewa di Kemaman, Terengganu. Okey, ini adalah jualan dan untung kasar dia pada tahun 2025. Januari dia punya jualan dia RM10,305 dan untung dia RM5,769. Februari jualan dia RM7,375, untung dia RM1,738. Bulan Mac jualan dia RM9,010 dan untung dia RM4,259. So daripada Januari sampai Mac 2025, jumlah jualan dia RM26,690, untung dia RM11,766. Okey, macam mana? Sambil-sambil kerja kilang, sambil-sambil buat bisnes kereta sewa, boleh dapat RM26,690 dan untung RM11,766 dalam masa 3 bulan. So dekat sini ada tak sesiapa yang kerja kilang ke, kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, ataupun tak ada kerja kan? So nak belajar, nak tambah pendapatan macam kita punya team ni lah. Alright, so kalau you nak join team Go Greenmatic, kita kenakan sedikit lah yuran keahlian RM300 setahun. So kita bagi group support, kita bagi training, kita bagi sistem laman web, kita bagi template dokumen sewa, bahan-bahan marketing, sistem untuk tapis pelanggan, sistem untuk you senarai hitam pelanggan. So dengan RM300 ni, you dah ada satu sistem untuk you jalankan bisnes kereta sewa dengan betul lah. Alright, so kalau you nak join team Go Greenmatic, you komen nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you message saya cakap nak join team Go Greenmatic. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul. Boleh-boleh.